Malaysia kembali merampas takhta Jimrama dengan penuh bergaya apabila merangkul pingat emas acara berpasukan pada Sukan C Thailand hari ini 15 Disember sekaligus menamatkan penantian selama 8 tahun beraksi di kampus Rangsit Universiti Thammasat skuad negara yang dibarisi Valeria Ng, Bernice C, Syamimi Amalia Shahrizam, Karu Yuan, Ng Joy E, Mavia Wong, Lim Sian Yar, Miai Ong Sian Han dan Lai Yun Jo mempamerkan rutin konsisten serta penuh ekspresi dalam semua aparatus untuk mengumpul keseluruhan 234.60 mata. Pingat perak menjadi milik tuan rumah Thailand dengan kutipan 222.36 mata, manakala Filipina meraih gangsa selepas mencatat 174.42 mata. Kejayaan itu menandakan emas pertama Malaysia dalam acara berpasukan Jimrama sejak edisi 2017 di Kuala Lumpur sekaligus menamatkan kemarau 8 tahun dalam disiplin berkenaan. Tonggak utama kempen gimnastik berirama negara Joy E 20 tahun memainkan peranan penting menerusi pengalaman dan ketenangannya. Pingat emas Jimrama berpasukan itu melengkapkan pencapaian cemerlang kem gimnastik negara pada Sukan C 2025.